Pembaharuan Umar Al-Khattab dalam pentadbiran berdasarkan jawapan ChatGPT. Pembaharuan yang dilakukan oleh Umar Al-Khattab dalam pentadbiran sangat signifikan dan memberi impak besar kepada perkembangan tamadun Islam. Antara pembaharuannya, yang pertama, sistem pentadbiran negara, di mana beliau menstrukturkan pentadbiran wilayah yang teratur dan melantik gubernur untuk mentadbir di setiap wilayah, memastikan gubernur dipilih berdasarkan integriti, keadilan dan kemampuan. Kedua, sistem perbendaharaan negara, iaitu melalui penubuhan Baitul Mal, menubuhkan Baitul Mal sebagai institusi kewangan negara bagi menguruskan hasil negara dan membahagikannya kepada golongan yang berhak. Ketiga, sistem perundangan dan kehakiman, beliau mengasingkan tugas kehakiman daripada pentadbiran bagi memastikan keadilan, melantik hakim yang berkelayakan dan bebas dari pengaruh politik. Keempat, pengurusan cukai dan kewangan, di mana beliau memperkenalkan cukai jizyah bagi bukan Muslim dan kharaj cukai tanah secara sistematik, menetapkan gaji tetap kepada tentera dan kaki tangan kerajaan, pembentukan Dewan Syura, menubuhkan Majlis Syura untuk berbincang dan membuat keputusan dalam hal pentadbiran negara. Keenam, sistem ketenteraan, membentuk Angkatan Tentera Tetap, menyediakan kelengkapan dan allowance tetap kepada tentera. Dan pembaharuan dari segi sosial, memperkenalkan sistem perlindungan sosial seperti bantuan kepada fakir miskin, anak yatim dan golongan kurang upaya. Seterusnya, memperkenalkan kalender Islam bermula dengan tahun Hijrah. Beliau memperkenalkan penggunaan tahun Hijrah sebagai kalender rasmi negara Islam. Kesemua pembaharuan ini menjadikan pentadbiran di zaman Umar Al-Khattab lebih tersusun, adil dan sistematik. Ia juga menjadi model kepada sistem pemerintah Islam seterusnya.